So, sejak kebelakangan ini, kemasukan perniagaan dari mainland China ke pasaran Malaysia menjadi topik hangat lah. Kerana ia memberi satu tekanan besar kepada local SME ataupun PKS tempatan. Dalam sektor seperti F&B, runcit, fashion, baru-baru ni servis kereta dan renovasi, pemain dari China ni, diorang mampu menawarkan harga jauh lebih murah. Ini menyebabkan persaingan harga yang agresif dan margin keuntungan local SME semakin mengecil. Selain itu, skala rantaian bekalan mereka sangat besar. Diorang dapat menjual barang melalui e-dagang ataupun e-commerce, menjadikan peniaga tempatan macam kita sukar bersaing dari segi kos dan sumber. Peniaga-peniaga ni dari mainland China, diorang ada modal yang sangat besar. So, berkemampuan tinggi juga boleh sanggup membayar sewa yang mahal di lokasi strategik, sekaligus menaikkan harga sewaan dan menyukarkan PKS atau SME mendapatkan premis tersebut. Tambahan pula, kebanyakan perniagaan ini mendapatkan bekalan dan software IT software dari China, menyebabkan pembekal tempatan kurang mendapat manfaat ekonomi. Namun, kesannya tidak sepenuhnya negatif. Dalam sektor seperti pembuatan manufacturing dan teknologi, terdapat peluang untuk pemindahan teknologi, peluang kerjasama R&D dan peluang rantaian bekalan di China untuk local SME kalau diorang bersedia menyesuaikan diri lah. Kesimpulannya, kemasukan perniagaan China ni akan mengubah segala-gala lanskap persaingan PKS di Malaysia ni. Penuh cabarannya, tetapi juga membuka peluang kepada mereka yang tahu mengatur strategi.